Okay, saya Muhammad Fairuz bin Mahat. Umur saya 39 tahun, tinggi saya 173. Saya asal daripada Perak. Kau memang sial lah. Aku dah cakap banyak kali dah. Jangan buat benda tu. Kau memang sial lah. Hei. Aku cukup marah betul dengan kau. Dah berapa kali aku cakap beritahu dah. Kau memang sial lah. Kenapa kau tinggalkan aku, Sofia? Sedih aku, Sofia. Kenapa kau buat macam ni buat aku? Kenapa kau buat macam ni? Kau tinggalkan aku. Sedih aku. Sedih. Sofia, janganlah macam ni, Sofia. Sedih. Seronok aku ni, seronok. Dah banyak buat aku dapat dah. Akhirnya memang untung aku. Kan? Dapat banyak aku untung ini. Seronok aku, seronok. Peniaga pembiaya ini. Seronok. Seronok ini. Berjaya aku berjaya. Gembira aku ini. Aduh. Aduh. Sakit. 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 Aduh. Sakit. Aduh. Sakit. Okey, je ni aku dia nak pergi ni apa? Audition apa? Oh, jenuh nak jemput dia apa? Ada Audition. audition Tu apa tu? Ada di kampung ni suruh jadi hantu. Hantu, okey hantu. Kamu jadi hantu, aku jadi ni lah, orang bunuh hantu boleh ke? Kau nak jadi orang bunuh hantu apa? Aku jadi hantu. Aku pun nak jadi orang bunuh hantu je. Hanya dia hantu, aku jadi ni Aku hero. tak boleh, aku nak jadi bunuh je, nak bunuh hantu je. Pasal apa? Nak macam tu juga. Aku sebab aku handsome. Tak ada dah cakap pula aku handsome. Pasal aku handsome nak jadi hantu pula. Hang pun macam boleh lah jadi hantu. Mana? Tak adalah, aku nak jadi bunuh hantu je. Hei, pening juga aku kamu ni berdua ni. Kamu nak jadi bunuh hantu. Aku nak jadi bunuh hantu. Betul. Habis siapa nak jadi hantu? Mana boleh macam tu? Aku pun nak jadi bunuh hantu juga. Nak bunuh orang juga. Aku dah kata kat pengarah tu ni nak aku nak jadi bunuh hantu. Sama aku pun nak jadi bunuh hantu juga. Atau takkan pengarah ni jadi hantu kot. Cakap itu. Tak tahulah kalau pengarah jadi hantu aku pun boleh lah. Kita tarik pengarah tu belakang sekali. Kalau pengarah tu nak sekali berlaku lah. Tapi aku memang nak jadi pembunuh kan. Aku dah jadi bunuh. Habis tu kalau duduk jadi pembunuh macam mana cerita? Dia pengarah tu jadi hantu.